Hello semua. Perkhidmatan analisis sedang berhubung dengan anda Guru Markets. Mari kita mulakan dengan data umum tentang syarikat. Jika anda mahu, anda boleh menjedanya. Kami mencadangkan untuk melihat semua parameter perbadanan berkenaan dengan lebih teliti. Sekarang mari kita analisa penunjuk utama perbadanan Roblox Corporation, ticker RBL ke-10. Semakan ini adalah berdasarkan data semasa pada 16 Jun 2025. Secara klasifikasi Guru Markets syarikat Roblox Corporation tergolong dalam subkategori Leisure Games. 30 syarikat mengambil bahagian dalam analisis dan ini cukup mewakili. Kita akan lihat jadual pesanan di penghujung video ini. Keputusan keseluruhan untuk syarikat yang dikaji ialah tolak 9.5 daripada 10 mata. Skor purata untuk subkategori 0.4 mata. Jika anda melihatnya secara meluas, dalam rangka kerja keseluruhan pasaran kami secara keseluruhan, kita dapat melihat bahawa keputusan purata bagi pasaran saham S secara keseluruhan ialah 1.8 mata. Berbanding penarafan tolak 9.5 mata untuk syarikat Roblox Corporation. Membandingkan dinamik harga saham syarikat Roblox Corporation dan syarikat subkategori, kita dapat melihat bahawa lebih 12 bulan saham syarikat Roblox Corporation menunjukkan perubahan sebanyak 173.8%. Berbanding dinamik harga dalam subkategori 67.5%. Permodalan pasaran sesebuah syarikat Roblox Corporation berjumlah $65.9 bilion. Dengan permodalan pasaran $256 bilion, subkategori itu bernilai $1.5 bilion. Nilai buku syarikat dianggarkan $0.25 bilion. Dengan permodalan kunci kira-kira $37 bilion, subkategori itu bernilai $1.5 bilion. Setelah membandingkan saham bursa saham dan nilai buku, kita akan melihat perkara berikut. Kongsi Roblox Corporation dalam subkategori apabila menilai permodalan pasaran ialah 25.696%. Permodalan nilai buku ialah 0.687%. Penilaian bahagian pasaran syarikat dan nilai buku subkategori, buruk, tolak, 1 mata. Syarikat yang dianalisis mempunyai hutang sebanyak 1.462 bilion. Nisbah hutang kepada nilai buku ialah 581% daripada ekuiti. Keputusan untuk tahap hutang syarikat, sangat teruk, tolak, 2 mata. Nisbah nilai pasaran kepada keuntungan syarikat ialah kosong. Purata bagi subkategori ialah 338.8. Penilaian nisbah nilai pasaran kepada keuntungan syarikat berbanding dengan syarikat dalam subkategori, sangat buruk, tolak, 2 mata. Keuntungan untuk 12 bulan lepas adalah tolak $880 juta. Unjuran keuntungan untuk 12 bulan akan datang tidak diketahui. Penilaian jangkaan penunjuk keuntungan masa depan berbanding dengan syarikat dalam subkategori, buruk, tolak, 1 mata. Nisbah harga kepada jualan syarikat ialah 17.2. Purata bagi subkategori ialah 5.7. Penilaian harga saham syarikat kepada nisbah hasil berbanding dengan penunjuk subkategori, buruk, tolak, 1 mata. Hasil selama 12 bulan terakhir ialah $3,840 juta. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan akan datang tidak diketahui. Penilaian penunjuk unjuran hasil masa depan berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori, buruk, tolak, 1 mata. Marginality adalah tolak 22.9% dengan purata 1.7% dalam subkategori. Penilaian marginality berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori, boleh dilalui, tolak, 0.5 mata.
Bahagian syarikat dalam bilangan pekerja dalam subkategori ialah 3.175%. Ini adalah 709% kurang daripada bahagian permodalan pasaran. Jumlah modal setiap pekerja syarikat adalah sama dengan $26,641,000. Dan dalam subkategori terdapat $3,292,000. Penilaian jumlah modal setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh dilalui kosong mata. Jumlah keuntungan setiap pekerja adalah tolak $355,600. Purata dalam subkategori ialah $9.70. Penilaian keuntungan setiap pekerja individu berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori tolak 0.5 mata. Hasil syarikat bagi setiap pekerja individu ialah $1,550,000. Dalam subkategori $576,000. Penilaian volum jualan setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori tolak 0.5 mata. Terdapat 2.9% saham untuk dijual, berbanding purata 2.9% untuk subkategori. Penunjuk RSI 14 menunjukkan tahap 79% bagi syarikat Roblox Corporation. Dalam subkategori, tahap ini ialah 63%. Harga saham semasa syarikat adalah lebih kurang $97.18. Anggaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah lebih kurang $79.74. Mari lihat jadual pesanan yang tersedia untuk anda. Pautan kepadanya ada dalam komen yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi semua keputusan yang diterima umum bagi maklumat penilaian saham dan sistem rujukan musim ini, Guru Markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan terbuka, pautan dalam ulasan yang disematkan. Berdasarkan analisis sekuriti syarikat Roblox Corporation. Sistem rujukan penilaian Guru Market satu keputusan telah dibuat. Pesanan untuk membuka kejatuhan pada $97.17 sesaham. Tempahan dibuka kerana syarikat mempunyai penilaian yang agak rendah. Penilaian syarikat dijalankan menggunakan model penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 70.58. Henti rugi ditetapkan pada 123.76. Sekiranya pesanan tidak ditutup oleh take profit atau stop loss, maka pesanan akan ditutup secara automatik pada akhir sesi dagangan pada 16 Julai 2025. Atau pada hari bekerja terakhir sebelum tarikh ini. Tikar, DD pertama, akan menjadi pesanan belian utama. Video pada pesanan utama telah pun diterbitkan pada saluran. Apabila salah satu pesanan ditutup, yang asas atau yang mengimbangi, pesanan bertentangan ditutup pada harga akhir. Terima kasih semua kerana menonton video ini dan menggunakan maklumat dan sistem rujukan dari Guru Markets.